Ringgit Malaysia RM6.02 seliter bukan sekadar angka. Ini kejutan yang menggegarkan seluruh rantaian ekonomi Malaysia. Diesel bukan isu lori semata-mata. Ia nadi pengangkutan, makanan, logistik, pengeluaran, semuanya bergantung padanya. Bila diesel naik, kos hidup pun ikut naik. Maka ringgit Malaysia RM6.02 hari ini mungkin bukan siling. Konflik di Asia Barat menambah tekanan. Laluan minyak dunia kini dalam risiko. Bila geopolitik bergolak, harga tenaga tak tunggu lama untuk bertindak balas. Jika trend ini berterusan, tidak mustahil setiap Khamis akan membawa satu lagi kenaikan, sedikit demi sedikit, secara konsisten, selagi perang berlarutan. Kenaikan ini bukan sekadar teori ekonomi, ia realiti yang menekan SME, pelabur dan rakyat biasa. Kos operasi kini sukar dijangka. Dasar ekonomi bukan eksperimen teori. Bila diesel naik mendadak dan berpotensi naik lagi minggu demi minggu, isyaratnya jelas, kos operasi di Malaysia tidak lagi boleh dijangka. Ini memberi tekanan kepada SME, sektor logistik dan pelabur yang bergantung kepada kestabilan kos. Rakyat mula rasa sempit, peniaga mula kira semula margin. Sudahlah kena tanggung bayaran SST, cukai CP204 setiap bulan. Pengusaha kecil mula risau dan emosi itu semakin jelas, semakin ramai yang naik minyak. Petrol tidak menggerakkan ekonomi, diesel yang buat kerja itu.